Hari ini hari Jumaat, hari terbaik untuk kita berinfak tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan dalam 7 hari ini, boleh tak kita fokuskan pada hari Jumaat untuk RM2. Kali ini saya nak mengajak RM2 kita dalam program yang sangat luar biasa. Yang pertama, untuk pembelian tanah masjid pertama kita, yang mana dia akan menjadi mercu cinta kita bersama membina rumah Allah. Baginda Rasulullah menyatakan sesiapa yang membina rumah Allah, baginya syurga. Dan RM1 yang kedua, kita baru lancarkan program Kembara Syahadah untuk kita menyantuni golongan-golongan mu'allaf dan pedalaman yang akan kita bersama-sama menyantuni golongan mu'allaf dan kawasan pedalaman untuk kita menyampaikan dakwah Islam. Ini kali pertama saya bersama. Kita ada beberapa program yang kita akan anjurkan. Tuan-tuan boleh lihat dalam program Kembara Syahadah ini yang akan memberikan cahaya kepada mereka. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita sebarkan dakwah di mana saja kita berada walaupun hanya dengan RM2. Tolong sebarkan video ini. Jangan tinggalkan Jumaat yang penuh berkah melainkan RM2 taklah kita bersama.